Kita orang dah pergi macam-macam zoo dekat Malaysia. Yang ni juga paling best. Nama tempat ni Formosa Safari Wonderland. Dia best bukan sebab kita tengok binatang je tau, tapi dia bagi kita macam-macam pengalaman baru. Mula-mula masuk sini, korang akan sampai dekat Crocodile Adventureland dulu. Ini adalah tunnel pertama dekat Malaysia yang exhibit buaya. Selalunya kita tengok ikan je kan, tapi dekat sini buaya unik juga. Selalunya kita tengok buaya dekat atas permukaan air, nampak kepala dia je. Kita tak tahu pun macam mana dia berenang dan apa yang ada dekat bawah dia. Lepas tu kita dapat pengalaman naik truck ni dekat Safari Adventure. Selalunya kita naik tram je dekat zoo yang lain, tengok haiwan pun jauh. Tapi dekat sini kita yang masuk kandang dengan safari truck ni. So seronok lah dapat tengok haiwan yang liar tu dekat-dekat. Rasanya dekat Malaysia ini je kot pengalaman safari macam ni. Dan kita dapat juga pengalaman naik boat yang unik macam ni untuk pergi ke Monkey Island. Dekat Pet Zone ni pula ada haiwan yang comel-comel boleh kita pegang. Paling penting kalau korang datang Safari Wonderland, jangan terlepas semua persembahan ataupun show yang ada. Yang paling viral mungkin gajah akuatik ni lah, tapi banyak lagi show yang lagi best. Ini jadual show, korang kena pergi yang cowboy ni. Ini sesuatu yang unik lah dekat Malaysia, tak ada lah dekat tempat lain. Harga tiket dia macam ni, 59 dengan 49, tapi kita orang jamin korang takkan menyesal.